Okay guys, good morning guys. Alright, on the way mengalir ke Melaka Orang Melaka selalu cakap kalau nak pergi bandar Melaka dia akan cakap pergi Melaka, padahal dia dekat Melaka. Macam tu lah. Aku dah terikut-ikut. Okay, on the way ke Melaka sekarang ni. Kita nak pergi ke tabung haji sebab kita nak buka ataupun nak aktifkan balik akaun tabung haji yang dah lama tak aktif tu. So kita akan masukkan sejumlah amount, sedikit amount lah dalam tabung haji ni sebab kita punya target ialah nak pergi umrah dan haji lah sebenarnya. Ada juga ada cerita-cerita kat situ. Walaupun haji ni tak cukup lagi duit, tapi tak apalah, rezeki Allah nak bagi siapa tahu kan. Cuma mana tahu tiba-tiba ada orang kaya nak sponsor pergi haji kan. Okay, so hari ni first kita macam cuti lah. Bukanlah first cuti, maksudnya hujung-hujung lah cuti untuk tahun 2025. Nanti tahun baru cuti lain pula kan. So kita nak habiskan cuti tahunan lah ni sebenarnya ni. Hari ni kita cuti, kita pergi buat beberapa perkara lah. Antaranya kita pergi tabung haji, kemudian kita nak pergi kedai food motoring untuk tukar tayar. Okay, so berapa amount kita nak masukkan dalam tabung haji ni? Adalah sedikit lah, tak banyak pun. At least dia dapat hidupkan balik akaun tabung haji tu. Sebab dah lama sangat tak aktif. Rumah aku dah bising dah. So aktifkan sebab kita nak pergi haji ni. Walaupun dia tak cukup lagi, tak apalah. Jadi cerita tu ada. Okay, alright, lepas kita dah siap dekat tabung haji nanti, kita balik semula ke rumah. Kita akan keluar pergi hantar tayar pula untuk tukar tayar Benelli TNT 249S. Lepas settle semua dah, everything dah siap, barulah kita balik ke Mersing. Okay, hari ni kita cuti, kita balik ke Mersing lah, balik awal sedikit. Balik Mersing sebab kita nak jalan-jalan dengan rumah ni. Hujung minggu jalan-jalan rumah dengan family. Nak pergi mana tak tahu lagi. So plan kata nak pergi ke Terengganu. Hari tu dah pergi Terengganu naik motor kan. Hari ni kita dengan keluarga pula naik kereta pergi Terengganu. InsyaAllah lah, mudah-mudahan cuaca semua okey lah di Pantai Timur. Tempoh yang sudah aku pergi bersama dengan Pok Nick, dengan One Bus, Pojitech, memang hujan lah. Hujan tak adalah lebat, krimis, tapi konsisten hujan tu, dia turun je kan. Jadi memang basah lah. Cuma waktu nak balik tu tak hujan sangat dekat area LPT. Nak masuk ke Muazzam tu hujan. Tapi sebaliknya kalau masa aku pergi dengan Pojitech, sebab kita orang bertemu dengan Pok Nick dengan One Bus dekat Kuala Terengganu. Sebab Pok Nick dengan One Bus tu dia dah ride dulu dah. Dia dah ride berkelana selama 3 hari 4 hari dekat Kelantan aku semua. Aku dengan Pojitech gerak pukul 1.30 petang hari Sabtu, sampai pukul 11 malam 12 dekat Kuala Terengganu. Bertemulah dengan dia orang dekat sana. Kayaknya aku ride ni bukanlah suka-suka, sebabnya kita nak test tayar Timsan dengan suspension ESR tu. Okey lah, mantap jugalah tayar Timsan dengan ESR punya suspension. Memang mantap, sangat-sangat competent dan comfortable semasa kita riding motosikal tu di jalan-jalan laluan nak menghala ke Kuala Terengganu tu. Dia suspension ESR ni dia kena boleh adjust sikit lagi untuk kesesuaian berat badan aku dah. Dulu berat badan berat, sekarang dah ringan sikit. Jadi dia macam ada sedikit ni lah, kena keraskan sikit lagi lah. Okay, untuk tayar memang tip top, no issue at all, tak ada masalah. Memang tip top, memang terbaik lah orang kata. Okay, so kita mengalir ke Bandar Kaba. Tabung haji dalam Bandar Kaba, kita nak aktifkan akaun tabung haji. Lepas tu kita balik nak tukar tayar Benelli TNT 249S. Alright, kita sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Okay, sampai di lokasi Bandar Kaba. Jalan. Okay, so depan tu belok kiri sampai ke tabung haji, lokasi Bandar Kaba. Alright, so kita lepak dekat tabung haji dulu untuk kita nak buka ataupun kita nak renew kita punya tabung haji. Sini ke parking? Saya tak ada parking parking jelas sini, parking customer kot. Malas nak parking dalam, susah nak keluar kan. Okay, so kita lepak dulu sini. Kita
kita renew kita punya tabung haji. Nanti kita sambung selepas okey, sama dengan Y16ZR. Aku kotor siut. Aduh terpaksa lah ni nak cuci. Kotor habis nampak Ini semua adalah kotoran-kotoran masa aku ride pergi ke Kuala Terengganu. Okey. Jadi tengok tayar Poknik, tayar Timsan, dia punya tulisan hilang. Aku yang ada lagi. Masih lagi kekal di situ. Alright. Jom ke tabung haji sekejap. Dah buka kot 9.22. Alright. Nak aktifkan balik tabung haji. Ni tabung haji di Bandar Cover. Alright. So kita nak depositkan berapa ribu ni. Nanti kita tengoklah. Alright. Yang penting ada niat nak pergi ke tabung haji, nak pergi ke haji. Bismillah. Test 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah dah settle. Kita aktifkan balik akaun tabung haji. Okay, di tabung haji cawangan Bandar Cover. Okay, alhamdulillah. So mudah-mudahan dapatlah istiqomah untuk kita menabung untuk kita nak pergi ke rumah Allah, Baitullah, untuk mengerjakan haji. Ada kawan-kawan aku dah kerja haji dah. Baguslah dia orang, hebat lah. Aku je belum mampu lagi. Tapi tak apa, yang penting kita ada pasang niat. Allah tidak orang kata memandang hanya apa yang kita buat, tapi niat tu dah jadi satu pahala lah sebenarnya. Alright. Okay, banyaklah benda yang aku baru tahu pasal ni. Untuk simpan dah sekarang ni dah canggih dah. Ada apps dia, tabung haji iJari apa semua. Memang sangat efisien lah. Tu ada tabung haji khairat untuk kematian apa semua. Benda ni baru katanya, RM28 setahun je nak boleh dapat RM12,000. Kalau meninggal dekat Malaysia dapat RM12,000. Kalau meninggal dekat Mekah dapat RM24,000 untuk penama. Boleh letakkan 4 nama lah, 2 dekat Takaful Malaysia dengan 2 kat Orion Bank. Bagus lah, benda ni boleh kita usulkan kepada kawan-kawan kita nanti. Okay, jom kita gerak ke kedai Fook Motoring. Kita pasang tayar untuk TNT 249S. Right, jom kita gerak ke sana. Okay, bismillah. Alright, so kita on the way balik ke rumah pula. Kita nak ambil tayar Maxxis VS VR, benda dah nama model tayar tu. Kita tayar TNT 249S lah. So kita nak pasang TNT 249S di kedai Fook Motoring. Okay, baru saja selesai kita aktifkan akaun tabung haji. Rupanya ada 1 lebih dalam tu. Dulu ada 1,000 lebih. Aku pergi keluarkan pula kan. Ya Allah, rugi rasa kalau tak dah boleh tambah lagi simpanan. Okey lah, mungkin pada penonton yang ada di menonton video aku dah pernah pergi umrah, pergi haji. Alhamdulillah rezeki korang lah Dan doakan aku untuk dapat pergi haji lah juga nanti, insyaAllah. Umrah, haji apa semua kita nak buat jugalah. Asyik kita jalan-jalan luar negara kan, habis ada pergi ke tanah suci. Doakanlah, sebab cerita kita bila dah meningkat dewasa, sebelum kita tutup mata, kita nak juga jejakkan kaki ke tanah suci, tanah haram. Okay, bismillah. So tadi banyak benda yang aku belajar lah tadi. Tabung haji dah barulah, orang kata dah ada app je. Kemudian senang lah, kita nak pindah duit ke dalam tabung haji, nak keluarkan duit semua diuruskan melalui apps yang kita panggil tabung haji iJari, tabung haji iJari macam tu, TH iJari. Okay, so banyaklah benda kat situ boleh kita buat. Kita boleh tengok akaun kita, balance apa semua. Kita boleh keluar masuk duit, kita boleh buat potongan gaji. Banyak benda yang aku tak tahu sebenarnya. Aku belajar tadi. So dah baru lah sebenarnya. Banyak benda moden lah yang kita tak pernah tahu sebelum ni, dah tahu. Dan yang terbaru pula, dia ada macam suggest untuk ambil hadat kematian lah, RM28 setahun. Boleh guna ataupun letak 4 nama, 2 dekat Takaful Malaysia, 2 dekat Orion Bank, 2 akaun yang berasingan lah. Jadi hadat kematian ni dia akan, kalau contohnya lah, hari kemarin kau selalu kalau kau meninggal,
pewaris kau ataupun siapa saja akan dapat duit. Kalau macam tabung haji ni, dia cocok-cocok pula. Dan ni jalan aku. Okey, so hari kematian tahulah. Kalau siapa yang meninggal, macam contoh aku meninggal, kita tak bernama kita isteri, dia akan dapat 12,000 lah. Jadi pemegang akaun tabung haji ni, dia boleh macam beli hayat kematian ni, bayar RM28 setahun. So isteri akan dapat 12,000 lah maksimum kalau meninggal di Malaysia. Kalau meninggal di Arab Saudi, isteri akan dapat 24,000. Macam tu. Dan kita boleh letakkan sehingga 4 nama lah, isteri, mak, anak ke apa ke kan. Nak letak 4-4 pun boleh kepada nama isteri, tak ada masalah. RM28 setahun. Jadi katanya ni masih baru lagi katanya, boleh diwar-warkan lah. Okey lah, sedikit coretan aktiviti di waktu pagi di hari kita cuti ni. Settlekan, aktifkan tabung haji. Kemudian kita nak tukar tayar. Alright, tukar tayar untuk Benelli TNT 49S. Okey, teruskan perjalanan kita, sambung di kedai Fook Motoring. Okey guys, so lepak sekejap pada di kedai basuh motor di Bukit Beruang So kita basuh motor Y6 pula. Tempoh yang sudah kita basuh motor Benelli. Hari kita basuh motor Y16. Ni baru saja kita balik daripada Terengganu hari tu. Video Terengganu pun mungkin kau dah tengok dah kot. Yang mana video dia tak berapa nak clear lah, sebab aku pakai GoPro Hero 8. GoPro Hero 10 aku ni ada masalah pada audio lah. Tapi tak tahulah, harapnya pada depan ni dia okey dah. Okay, nanti insyaAllah tahun baru dapat bonus, aku nak beli Hero 13. Orang duk pakai DJI, Insta, tapi aku still lagi lah stick on GoPro lah. Kalau tengok influencer, motovlogger macam Bob YP, siapa lagi ramai lah dah, semua dah beralih arah ke Insta, DJI. Tapi aku still stick on GoPro lah. Tapi untuk video kali ni aku nak cerita lah, tahu lah 2026 ni relevan lagi tak GoPro ni. Kalau dengan kata GoPro sebenarnya dah nak bankrupt, tak tahulah bila bankrupt. Harapnya kalau betul bankrupt cepat-cepat. Nanti boleh aku beli barang-barang dia murah-murah sikit. Nanti insyaAllah bulan 3 lah kot, aku nak beli GoPro yang baru, GoPro 13. Sebelum kita nak lihat sejarah GoPro dia bankrupt, kemungkinan dah tak ada model baru. So itu antara last collection GoPro lah. So basuh motor dulu, besok nak balik ke Mersing. Balik ke Mersing dalam minggu yang baru tahun 2026. Okay, right, sambung dalam motovlog yang berikutnya.